Saya nak cerita kunci ya. London. London kini menuju ke arah bandar Islam tau. Untuk makluman kita semua. London sekarang hampir dikenali sebagai Londonistan. Ada 423 masjid baru yang dibina di London. Sebanyak 423 buah masjid-masjid baru dibina menggantikan gereja-gereja. Banyak gereja Kristian ikonik di London telah diubah menjadi masjid. Institut Gatestone melaporkan The Hyatt United Church telah dibeli oleh komuniti Mesir untuk ditukar menjadi masjid. Gereja St. Peter telah diubah menjadi Masjid Madinah. Masjid Brick Lane dibina di atas bekas gereja Methodist. Bukan sahaja kegunaan diubah tetapi juga bilangan orangnya. The Daily Mail menerbitkan gambar gereja dan masjid dengan jarak beberapa meter antara satu sama lain di tengah-tengah bandar London. Di gereja St. Jago yang direka untuk menampungi 1,230 orang jemaah. Di sebelahnya 12 orang terkumpul untuk meraihkan misa satu hari Kristian. Dan di gereja Santa Maria pun hanya ada 20 orang. Maksudnya kehendak kepada Islam itu sudah pergi ke Eropah sekarang. Saya pergi ke Holland, makanan halal di mana-mana. Saya pergi ke masjid, khutbahnya dibaca dalam bahasa Indonesia. Di Frankfurt, khutbahnya dibaca dalam bahasa Melayu. Menunjukkan komuniti Islam sekarang ini ada di merata-rata. Poinnya yang saya nak sebut ialah, dan yang paling menggembirakan ialah Mahkamah Syariah di London. Ini mungkin satu news kepada kita. London juga telah dipenuhi dengan mahkamah syariah. Jumlahnya secara resmi ialah 100. Kemunculan sistem kehakiman selari ini telah diwujudkan oleh Akta Timbang Tara British dan sistem penyelesaian pertikaian alternatif. Mahkamah-mahkamah baru ini adalah berdasarkan kepada penolakan hak-hak asasi manusia yang tidak tercemar, nilai kebebasan dan kesamaan yang menjadi asas Undang-Undang Common English. British terus membuka pintu untuk memperkenalkan syariah. Salah seorang daripada hakim terkemuka Britain, Sir James Munby, mengatakan bahawa agama Kristian tidak lagi mempengaruhi mahkamah dan ini mestilah multicultural yang bermaksud lebih Islam. Rowan Williams, bekas ketua Bishop Canterbury dan ketua hakim Lord Phillips juga mencadangkan supaya undang-undang British, Lord Phillips mencadangkan supaya undang-undang British menggabungkan unsur-unsur undang-undang syariah. Penubuhan kebudayaan British dengan cepat menyerah kepada fundamentalis Islam dan menerima tuntutan ini. Apa yang saya nak timbulkan ialah, di sana orang berebut-rebut nak melihat keindahan Islam. Tapi di negara ini ada orang yang menolak sistem Islam. Yang menolak mahkamah syariah Islam. Ini yang saya pelik. Dan orang itu adalah orang Islam. Pegang jawatan pula. Apakah mereka tak baca benda yang viral begini? Eropah